Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Zafri Daud, mentor emas anda. Jom sertai kami demi impian jadi realiti. Kejayaan di sisi kita bersama lagi. Okey, dah beberapa hari saya tak upload apa-apa video ke channel saya ni. So, hari ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan juga puan-puan bagaimana kalau kata kita buat simpanan emas ini, sebenarnya kita boleh mengumpul dana untuk kita pergi haji ini dengan lebih cepat berbanding hanya jika kita hanya simpan duit di mana-mana institusi kewangan. Okey, check it out. Okey, di sini saya nak tunjukkan contoh pengiraan bagaimana kalau kata kita menyimpan emas ini, dia boleh membantu kita untuk cukupkan dana haji kita dengan lebih cepat. Sekiranya kita membuat tabungan melalui emas. Okey, sebagai contoh, pada tahun 2020, okey, tahun 2020, katakanlah tuan-puan ada duit tunai RM10,000 dan tuan-puan beli emas pada tahun itu. Pada tahun 2020, average harganya adalah RM270 untuk 1 gram. Bermakna dengan RM10,000 tu, tuan-puan akan dapat dalam 37 gram emas lah. Okay. Dan hari ini, tahun 2026 ni, hari ini 28 hari bulan, harga emas berada pada paras RM716 untuk 1 gram. Bermakna, emas yang tuan-puan beli pada tahun 2020 dahulu dengan hanya kos RM10,000 telah pun naik nilai dia kepada RM26,492. Kalau ikutkan purata kenaikan harga emas sepanjang 20 tahun yang lalu, puratanya adalah 10% setahun. Okey. Kalau katakanlah kita target untuk pergi haji tahun 2030, okay, nilai emas 37 gram yang kita beli tahun 2020 itu dengan harga RM10,000 sudah pun bernilai RM38,786. Okay, ini bagaimana contoh pengiraan yang saya buatlah. Okay, tahun 2026 nilai dia adalah RM26,492. Okay, dengan kenaikan 10% harga emas setahun, tahun 2027 nilai emas 37 gram telah pun meningkat kepada RM29,141. Okay, tahun 2028 dengan kenaikan 10% kita anggarkan nilai emas 37 gram yang kita beli dengan hanya RM10,000 tahun 2020 telah pun mencecah kepada RM32,055. Okey, tahun 2029 dengan kenaikan 10% juga kita anggarkan nilai emas 37 gram telah pun mencecah RM35,260. Manakala untuk tahun 2030 kita andaikan kenaikan harga emas hanyalah 10% setahun sebagaimana purata kenaikan setiap tahun itu, nilai emas 37 gram yang kita beli tahun 2020 dengan hanya RM10,000 itu telah pun mencecah sehingga RM38,786. Okey, itu kita buat kiraan berdasarkan kepada purata kenaikan harga emas untuk dengan kenaikan 10% setahun lah. Okey, tapi untuk makluman juga, kenaikan harga emas untuk tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah 50% untuk setahun itu sahaja. Ini kita ambil yang purata, 10% setahun. Nilai simpanan ataupun nilai emas yang kita beli tahun 2020 dengan RM10,000 itu dapat dengan 37 gram itu telah pun bernilai RM38,786. Jadi sekiranya
kos haji still maintain dengan 35,000 sebagaimana sekarang ini, kita masih lagi boleh pergi haji lah. Dengan 38,000 nilai emas yang kita ada. Alright. Itu kita buat kiraan tanpa ada apa-apa penambahan dalam tempoh 10 tahun itu. Maknanya dalam tempoh 10 tahun itu, tuan-puan tidak buat apa-apa penambahan gram emas pun. Hanya bergantung kepada 37 gram yang tuan-puan beli pada tahun 2020 itu sahaja. Tapi sekiranya setiap tahun ataupun setiap bulan tuan-puan ada buat penambahan gram emas, bermakna nilai simpanan tuan-puan dalam tempoh sehingga tahun 2030 itu akan melebihi nilai 38,000 inilah. So ini adalah fakta lah. Ini adalah fakta yang kita perlu tengok, di mana perlu kita buat simpanan yang terbaik untuk pulangan dalam jangka masa panjang. Alright. Okey, itulah tadi perkongsian ringkas saya, penerangan ringkas saya berkenaan bagaimana dengan menyimpan emas kita boleh mempercepatkan lagi usaha kita untuk kita mencukupkan dana bagi tujuan menunaikan haji. Okey, semoga bermanfaat sehingga kita bertemu lagi di lain video, di lain konten, di lain kesempatan. Ingat, ada emas, ada duit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Bye-bye.